Viral sekarang ni bila Wan Saiful Wanjan menyebarkan audio berkenaan dengan soal beliau dipanggil oleh Lembaga Disiplin Parti Bersatu. Okey. So dalam audio tersebut dia lebih kepada bukan nak tanya apakah tujuan Wan Saiful Wanjan mendedahkan soal laporan forensik berkenaan dengan video Azmin Ali, tapi lebih kepada Lembaga Disiplin menanyakan siapakah yang mengarahkan Wan Saiful Wanjan berbuat demikian. Bagi aku lah kan, kalau kata Wan Saiful Wanjan nak tahu berkaitan dengan laporan forensik berkenaan dengan video Azmin Ali itu, okey, bagi aku siasatan dijalankan sewaktu Perikatan Nasional merupakan kerajaan pada ketika itu. Sebenarnya daripada zaman Pakatan Harapan 1.0 di bawah Tan Mahathir, dan kemudian selepasnya berlaku langkah Sheraton. So kerajaan dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin dan kemudian Ismail Sabri. Pada ketika itu Hamzah Zainuddin yang memegang portfolio sebagai Menteri Dalam Negeri. Kalau ingat lagi masa tu pasal budak kita, ingat tak? Okey. So aku rasa Wan Saiful Wanjan patut persoalkan kepada Hamzah Zainuddin, apakah yang berlaku dengan laporan forensik berkenaan dengan video Azmin Ali. Bukan beliau mendapatkan jawapan daripada Lembaga Disiplin Parti. Okey, sebab apa? Benda itu telah didiamkan sewaktu pemerintahan Perikatan Nasional. Dan antara yang terlibatnya Hamzah Zainuddin dan Muhyiddin Yassin. Bukan soal Muhyiddin Yassin yang cuba nak menutup benda ni. Bagi aku sama-sama je. Hamzah Zainuddin dan juga Muhyiddin Yassin, kedua-dua individu ni perlu bertanggungjawab berkenaan dengan laporan forensik berkenaan dengan video Azmin Ali bersama dengan Haziq. Aku tak tahulah, aku tak nak berat mana-mana. Soalnya satu je, kenapa Wan Saiful Wanjan tidak mendesak Hamzah Zainuddin sekali berkenaan dengan video tersebut? Aku tak sokong Muhyiddin, aku tak sokong Hamzah dalam isu ni. Dua-dua sama je. Setuju atau tidak? Assalamualaikum.